Hai kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my channel. Macam tu. So, korang tengok muka aku macam ni. Muka aku dalam keadaan yang macam kau pahal Kemal. Kau pahal muka kau gitu kan? sebab apa? Kejap lagi aku nak pergi rumah AI Elris. Sebab kita ada nak buat konten kat sana. So, kejap lagi kita akan pergi rumah AI Elris. Okay, kita orang nak buat reaction seram. Sekarang ni aku dekat hotel. Okay, sekarang ni aku dekat hotel. Sebab apa aku dekat hotel korang? Hotel pun boleh hotel. Hotel ni dekat Putrajaya. Aku duduk dekat setapak. Shooting untuk Alif Ifan punya team ni, kita orang kena pergi ke area Putrajaya ataupun Cyberjaya. Jadinya, setiap pagi, kau bayangkan aku kena bawa kereta sebab rumahku kat setapak Kuala Lumpur 1 jam. Kau bayangkan 1 jam untuk aku pergi dan 1 jam untuk aku balik. Dia macam aku daripada Kuantan nak pergi ke Kuala Lumpur. Kau bayangkan betapa jauhnya, betapa rengseknya aku. So, aku macam decide ni minggu last aku dekat AI. Lepas tu aku dah tak ada dah. Betul-betul last ni aku dah tak ada lah. Lepas ni sebab aku kan sementara je. So nak dijadikan ceritanya, minggu ni aku duduk dekat hotel ni dalam 5-6 hari untuk aku senang nak pergi kerja. Sebab lepas ni dah tak ada dah. Macam tu, minggu depan pula aku nak pergi umrah. Jadinya aku nak rest dulu. Aku boleh chill-chill, aku nak relax-relax kat sini. Sambil-sambil tu senang untuk aku nak pergi kerja. So kejap lagi Aril, budak viral akan datang ke sini hotel ni. And then kita orang naik satu kereta pergi rumah AI Elris. Haredang ataupun Harzan tu dengan Najila, diorang pergi satu kereta, kita orang pergi satu kereta. Jadi ada 2 kereta. Okay guys, so sekarang aku on the way turun pergi lobby. Sebab apa aku nak pergi ambil si budak viral tu. Dia dah sampai katanya. So macam aku cakap tadi, kita orang naik satu kereta je. And then daripada satu kereta tu kita terus pergi rumah AI Elris. Hotel ni kan, dia macam pening sikit dia punya bilik tu. Jadi aku tak tahu sebenarnya aku harus turun ke tingkat berapa. Sabar jap. Semalam aku dah sesat, kau tahu tak? Macam buat paranormal lah semalam. Okay, daripada sini ke betul, ini lobby. So kita akan tunggu Airin dekat sini. Aku rasa dia dah sampai. Betul lah ni lobby ni. Macam kan kau kena ubah-ubah lift, jadi dia macam pening sikit. Tapi tak apa, kita on je. Aku kat mana ni? Adakah aku sesat? Aku rasa aku tak sesat kot. Okey, kita tunggu kat sini. Kita tunggu kat sofa ni. Pergi mana-mana memang beg aku besar. Sebab dalam beg aku ada semua benda. Bag, handphone, stand, apa lagi, minyak wangi. Semua benda lah ada. Aku dah kata dah si budak viral ni ada sesat. Aku cakap dah naik lobby. Dia pergi ke B1. B1 tu bukan lobby. Mana nak bercarut dah. Tak ada, kita tak bercara. Kau ni kan, aku dah cakap kan. Aku dah cakap pergi. Aduh pandang. Okay, jom. So sekarang kita orang akan pergi ke rumah Elris. Yes. Sebab kita orang ada konten nak buat. Tapi malam ni kau kena teman aku buat konten juga. Buat apa? Kita akan buat apa ni? Pintu dia automatik. Okay, hari ni konten yang aku punya dekat YT channel aku juga. Okay. Malam ni aku kena buat 2 konten. Oh my god. Satu, kita sekarang ni akan pergi ke rumah Elris. Okay, kita akan tengok rumah dia. Okay. Dan adalah cerita-cerita sikit. Alright. Konten yang kedua, engkau tak boleh hadir dekat dalam YT channel aku, tapi kau jadi cameraman. Okey, boleh? Boleh. Tapi aku nak rahsiakan dululah konten apa. Okey. Boleh? Ya, aku akan jadi cameraman. Ni konten first ni. Ini konten first. Okey. Konten second kau jadi cameraman. Aku jadi cameraman. Okey, boleh? Sekarang kita dah sampai dekat rumah Abang Elris. So ni dia ada Haredang. Nama saya Rias. Alamak. Rias rasanya ada dekat dalam bilik sana. Yang ni Iras kan? Iras kan? Oh, Rias dengan aku, orang ramai cakap komen. Sama lah muka Rias dengan Hazan. Sama lah.
Buat vlog Mat? Kita buat vlog. Ni lihat Abang Aris macam tu. Tapi kita tak ada banyak sangat lah buat konten dalam ni. Dia Najla. Dia dah tengok dah semua ni. Itulah pasal. Dia dah siap buat konten dah. Habis hampir semua video True Horror Story semua. Dia memang tak ada yang baru ke? Ada, tapi dia ada selit-selit dengan yang lain-lain juga. Macam mana nak cakap? Kena buka dulu True Horror Stories tu. Itu dia budak viral. Itu Kak Jo. Sorry lah Barai. Tak apa. Yang ni kau dah tengok belum? Belum. Final play. Adik, pandai lah sini. Alah. Gambar kurang. Kang. Adik. Sampai. Adik. Yes. Hai. Ini nak cakap muka ayah dia saja tak? Campur-campur. Kata dah muka sama kan? Muka mak. Ya Allah. Dia memang aktif Tak tahu kenapa sahaja. Ya Allah. Tak lama lagi boleh buat YouTube channel Riaz and Kids. Riaz Play. Kan? Kita react horror. Kita react Riaz. Ini pun dah cukup mengembirakan. Kita raihkan Riaz. Okay guys, so sekarang aku dah sampai dekat TRX. Kita orang, aku sebenarnya macam ni tau. Habis je daripada kita orang shoot, patutnya sebelum-sebelum ni aku memang nak ajak dia pergi TRX. Nak ajak Harzan, nak ajak Najla, nak ajak Beryl pergi TRX. Tapi kita punya office kan jauh, and dia semua busy dengan shooting. Sebab lepas je kita shooting konten habis, kita kena shooting konten sendiri dengan partnership kan. So hari ni adalah hari ke-12, besok adalah hari farewell. Kita orang dah tak ada dah dekat AI team batch 2 sementara. And then aku just nak ajak Harzan dan semua jalan lah. Tapi Beryl tak ada, Beryl busy. Jadi ni hanya ada aku, Harzan dengan Najla. Kita 3 orang akan jalan kat TRX ni. Aku sebenarnya nak belanja dia orang makan. So sekarang ni dia orang pun on the way. Aku dah sampai. So jom kita keluar dulu. Okay, so sekarang aku dekat mana? Aku ada dekat kedai kopi dekat TRX. Sementara nak menunggu si Harzan dengan Najla datang. Diorang jauh sikit, 37 minit. Sebab apa cerita gini aku ajak dia pergi mall yang dekat dengan rumah dia. Tapi kau tahu Harzan cakap apa? Bosan nak mall tu. Dia marah aku pula. Dia nak pergi mall yang lain. Dia tak nak pergi mall yang dekat dengan rumah dia. Aku macam okey, tak apa, kalau jauh sikit kau punya pasal. So tadi dia habis shoot dengan Harry. So dia ambil Najla. Dia on the way datang sini dalam 37 minit macam tu lebih kurang. Sekarang aku tengah tunggu dia, tengah chill-chill kat kedai kopi ni. Ni aku tunjuk kat korang. Okay, kita lepak-lepak kat sini jap. Okay, layan sekejap minum kopi. Aku pun tengah demam sekarang ni. Okay, sambil menunggu diorang. Yang penting aku awal, aku tak lambat. Okay, kalau aku lambat nanti dia cakap aku lambat. Ni aku awal. Sebenarnya aku kurang tau minum kopi, tapi disebabkan aku tengah demam ni, jadi aku tak boleh minum air sejuk. Aku kena minum benda yang panas-panas je. Jadinya aku minum kopi lah sekarang ni. Dan adalah benda-benda lain sikit nak makan. Vibe dia kan dekat kedai kopi ni, sumpah dia macam vibe orang nak pergi dating. Tapi masalahnya satu je lah. Masalahnya macam aku single. Aku tak ada orang nak teman. Single, tak ada orang nak teman. Bersendirian pula tu, sendu pula tu kan. Memang package aku je lah. Jika anda punya masalah, yaitu masalah anda, bukan masalah saya. Okay guys, kopi dah sampai. Dia ada bagi kita apa benda datang, apa benda tak krim ni Aku tak tahu benda apa, tapi mungkin masukkan dekat dalam kopi kot. So kopi dia datang daripada Cherry Aladdin tu. Yalah, Cherry Aladdin kat sana. So kita try minum kopi dia macam mana rasanya Croissant. Okay tu croissant dia nampak menyelerakan. Nampak tak? Tadang. Kita makan ni dulu. Cincang. Right, bismillahirrahmanirrahim. Dalam dia ada coklat. Dalam. Okay guys, so sekarang kita nak pergi karaoke dulu dekat TRX Red Box. Sebab apa? Harzan kata aku nak nyanyi. Najla pun minat nyanyi. So kita nak pergi nyanyi dulu. Budak Beryl kejap lagi kot baru datang. So let's go. Okay, sekarang kita dah masuk bilik karaoke. Masalah utamanya apa?
是守护灵省候表，马来守护呀。 Semua bahasa Cina kat sini. 守护了和什么没有？我瞧呀 I love you Iqbal no。I love you Iqbal no。 Oh my god, kakak blushing. Kakak blushing. Aku tanya orang tu, kau sabar jap. Bahasa Cina, macam mana nak tukar bahasa? Okay, so sekarang kita ada Najla. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Tak, ni cerita kakak sorry. Okay, Harzan, lagu apa yang kau nak nyanyi malam ni? Malam ni kita akan try lagu Khalifah, lagu Ekspedisi dan juga lagu-lagu Awi lah. Oh my Najla? god. Najla kan Ini lagu English K-pop, like that. So sebenarnya aku tak boleh nyanyi malam ni sebab tekak aku sakit dan aku ada tonsil, jadinya korang je nyanyi. Okay? kita main Iqbal ni. Kenapa Harzan comel? Nyanyi lah, Man. Kenapa Harzan comel? Suara kau sedap loh, Ma. Pasal aku lah kata nak nyanyi cantik. Ya. Kita orang, aku tengah orderkan dua orang ni makan. Kita orang akan have fun karaoke dulu. Lepas tu baru kita get back semula. Okay. Panas hatiku, benar aku selalu cemburu, kena dia selalu. Tolonglah. Usah kau boleh dia kembali, kerana aku di depan kamu. Jangan kau coba untuk dekati, kena duniamu, kena aku. Semua dah habis dah kita orang makan. Hai, guys. Okay, so ni Harzan, ini Najla dan ini baru sampai. Dia lambat. Oi. Makan weh pizza aku duduk. Ush, ni budak viral. Kenapa kau lambat? Kita nak Tanas. Aku busy. Apa sikit busy. So ini sebenarnya baru permulaan malam ni sebab kita kan dah nak berakhir kan. Kita dah nak berakhir. So kita dah nak habis. So malam ni kita ada jalan lagi. Ya. Okay? Kau kena ikut, okay? Let's go. Ada banyak lagi aktiviti kita buat. Kita nak berjalan di Bukit Bintang pula. So sekarang ni kita orang nak pergi mana? Kita orang nak pergi jalan-jalan dekat Bukit Bintang sebab Najla nak beli baju. Aku tak tahu perempuan ni berapa banyak baju yang dia nak beli, tapi sekali untuk syuting AI banyak juga baju yang dia nak beli. So sekarang kita nak pergi ke area Bukit Bintang tu, kita tengok ada tak kedai-kedai yang buka yang jual-jual baju ke apa benda semua. So kita nak beli. Tak, apa benda ni? Kau cakap apa? Harzan, dia cakap apa? Dia cakap So sekarang ni kita nak pergi mana? kita nak pergi cari baju. Sebab Najla kata dia tak ada baju. Aku tak tahu lah berapa banyak baju. Vera, kau nak cari baju ke? Ya, nak matching. Dengan Najla lah. Baik semula. Dia tu. Harzan, kau cakap apa tadi dekat baju ni? Tak, aku rasa kalau aku kurus, aku akan pakai style-style yang bukan macam ni. Aku akan pakai style-style Shaolin. Tapi kalau kau tahu, kalau kau kahwin dengan aku nanti, kita beli baju ni sepasang. So nanti kita boleh pakai sama-sama bila kita keluar nanti. Kena tak? Kena. Nampak? Kena gutuk dengan aku macam gini. Taklah, sebab tadi Hazan kata kalau aku kurus nanti dia kata ini akan jadi style dia. Dia macam nice lah. Macam aku minat style-style macam ni. Aku pun minat style-style macam ni. Kau minat aku? Ya Allah. Okay guys, so sekarang kita sampai dekat Pavilion Bukit Bintang. Betul ke mai? Sabarlah dulu, kita ada berapa orang kan. Okay, nampak dia dah jumpa dah peminat dia. Harzan dah jumpa peminat dia. Jadi apa yang kita patut buat kat sini? Okay, tak apa, biar dia bersama peminat dia. Okay, so sekarang kita dah sampai dekat Pavilion Bukit Bintang. Najla nak cari baju. So let's go, kita cari baju. Mana budak Beren? Ariel. Budak Beren kat belakang. Tak ada mai, aku kurang rasa boleh bercakap. Kita cuba, bye. Nampak, dia kat dalam kereta, dia nampak kita orang ni. Ya, main angry dekat PV Bukit Bintang ya. Ya. Dekat pavilion tu. Betul. Hai. Jangan hati-hati.
Sekarang kami batch 2 sementara berada di Pavilion Bukit Bintang. Mantap. Hello kawan, hari ni kita dah ada review Hikmat Hill. Bukan macam ni. Okey, try. Cuba. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam rancangan saya, rancangan Hazan Samad. Kita sekarang berada di Bukit Bintang bersama dengan talent sementara batch 2 2025. Nyala. Macam biasalah duduk tepi jalan. Jadi orang yang lalu ni semua menjadikan kami ni tumpuan lah. Viral pula viral China. Azran pula macam mana? Najla lagi gila. Merah menyala ni. Kita hari ni akan bonding together, spend time together sebab kita orang last day hari ni. Besok kita orang dah tak ada lah. Malam ni malam terakhir saya dengan Iqbal dan juga Azran. Tapi dengan Najla selamanya. Anjir. Send help please. Dengan Harzan sekarang kita orang dah macam ada hubungan. Kita orang couple. Oh my god, dah baru declare kat karaoke tadi ke? So sekarang kita ada dekat sini. Weh, besar tu. Wah, this is KL. Oh my god. Ya, Najla tak pernah sampai sini Tak pernah. This Belum. is my first time. Harzan? Azan saya dah 2-3 kali. Saya pernah buat job kat sini satu, job Hurix. Wow, nampak? Fun. Nampak Mal. tak? Betul ya? Saya ada satu benda nak bagi tahu lah. Saya ada satu cita-cita. Cita-cita saya ialah saya nak satu hari, kalau boleh sekali pun dalam seumur hidup saya, nama saya ataupun muka saya ada kat billboard tengah-tengah ni. Billboard ni ke? Mana-mana pun boleh. Yang ni ke? Yang ni? Yang ni lagi best lah. Ini 3D je. Billboard ya? Okey, so Harzan, Ya. kau nak muka kau ada kat situ? InsyaAllah. Kau tunggu hari kita kahwin nanti, insyaAllah kau akan usahakan muka kau ada kat situ. Biarpun beratus ribu, tapi untuk engkau, walaupun bulan aku tak dapat, mungkin LED depan ni aku akan dapatkan untuk engkau. Anjak. Ingat aku akan cuba sedaya upaya. Betapa besar ni LED depan ni, aku tak tahulah berapa ratus ribu atau juta ni nak bayar hanya untuk muka kita ada kat sini. Okay, so jom kat sini. Tak silap aku ada Panda Ice, nama dia kot. Panda Ice tu banyak juga baju se. Dress tak? Ada dress banyak. Banyak gila dress. So sambil-sambil tu kita boleh lah tengok ada air ke apa benda ke, makanan-makanan viral yang korang nak beli. Kita beli lah. Apa Harzan? Kau Tolonglah bagi aku belanja pula. Tolonglah. Aku pun nak provide ke, asyik kau je. Bagilah aku provide kau pula. Okey, kalau kau nak belanja aku ala-alan tu, kau belanja aku makan dekat restoran 5 bintang hotel. Boleh, untuk awak apa je tak boleh. Saya boleh usahakan duit tu kalau benda tu yang buat awak senang hati, saya sanggup je. Ini rasa macam dah lambat. Dah lambat tapi tak tahulah. Untuk orang macam budak Vera mungkin rasa awal lah. Untuk orang yang baik macam aku, dia dah kira lewat sangat dah ni. Ya tu? Dah boleh masuk neraka ni macam gini. Tapi sekarang korang kalau biasa ni kat Bukit Bintang ni memang yang paling ramai orang Damaskus lah. Damaskus memang ramai orang lah. Kat Bukit Bintang ni penuh kita jumpa yang nyala-nyala. So kita dah nak masuk ke kawasan Bukit Bintang yang ramai orang. Okay, Harzan macam biasa jaga Najla. Dia akan jaga Najla ke mana saja dia orang pergi. Ni kat mana pula ni? Kau dah main news nak beli apa pula? Kita nak beli air. Kau nak beli air, okey. Dah haus. Kesian dia haus. Go Najla beli air. Okey. Sedap ni kita tarik. So sekarang kita ada dekat My News. Kita nak cari air. Harzan macam kelelahan dan kehausan. Dan dia sekarang pun nampak tu ada air apa? Air Betagen. Ya Allah. Tapi kan, ada tengok yang orang edit kita. Kenapa orang edit kita kenapa? Yang kita spend time dekat Times Square. Aku macam apa ni, sentuh hati sangat. Kenapa kau tersentuh hati? Sebab kita dah terakhir. Dia macam ni kita nak spend time lagi. Tapi lepas ni kita boleh je jumpa, tak ada masalah. Boleh je. Apa, aku pergi ambil Najla. Kau nak ambil Najla? Lah. Kau ni macam ada hati je cakap Najla. Najla dia macam ada hati nak. Kita nak ke market tu. Baru jalan sejengkal dah beli gula-gula. Macam mana ni? Tapi ni dak coklat, dia bagus untuk kesihatan. Oh, ya. Dak coklat ni bagus untuk kita punya otak minda. Supaya hari-hari aku tak penat otak fikir untuk kau. Tik lah game brother ni siut lah.
Ya, feminine. Ke memang aku yang lawa? Dia yang tak perasan. Dia sebenarnya memang lawak. Mata aku merah Macam macam Betty. Apa beza awak dengan ni arak ni? Kejut aku harap. Tak tahu. Kalau arak ni selamanya akan haram, tapi kalau awak insya-Allah boleh dihalalkan. Okay guys, ini adalah malam kami bersama-sama. Lepas tu aku dah tak ada, semua dah tak ada bersama-sama. Kita pun bawa haluan masing-masing. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Dua sementara on top, mantul. So kat sini Jangan terlepas, kalau jangan kat Bukit terlepas. Bintang ni Risaulah orang saya paling awak kena Damaskus lah. Damaskus tu memang sedap. Dia makan Arab macam tu. Kalau aku suka kat situ makan ayam dia, ayam grill, ayam panggang, ayam boleh, bakar. boleh macam tu. Luah Harzan, kau suka tempat sejuk kan? Ni ada caji yang paling terbesar dekat Malaysia sekarang. Serius apa? Itu besar? Ya, paling terbesar dekat Malaysia. Caji ni. Sumpah bau sejuk gila. wangi dan sejuk gila kan? Ui, sampai keluar sejuk. Kalau lah kata buka pintu dah sejuk, kat dalam tu macam mana tu? Kau rasa nak pergi tak kedai sejuk ni? Kita pergi ke caji yang paling terbesar kat Malaysia. Manusia paling besar hati untuk engkau. Kau nak duduk sini ke nak jalan dulu? Kita kena cek baju ni weh. Kita nak cari baju. Cek baju baru kita lepak sini Najlah, betul? Harzan ni kan, dia minum air pun nampak cantik. Oh my god! Wow! Hai Rika, kemana ni? Thank you dah tengok video Ikmal dari Belajar Rajin-Rajin. Okay guys, so sekarang kita dah sampai dekat Panda Ice. So dekat sinilah di mana kita nak beli baju Najlah dan juga Haredang. Right, so sekarang kita sampai dekat Panda Ice. Banyak baju Panda dan Ice. barang-barang yang korang boleh beli lah. nak Cari apa untuk Harry? Aku nak carikan dia jam, supaya setiap kali dia tengok jam, dia ingat kenangan kita yang sementara tu untuk selamanya. Okay, so Panda Ice ni bukan tempat aku lah. Sebab biasanya perempuan lah punya tempat. Tapi kita boleh je join. Dah jumpa ke belum? Cepatlah sikit. Setakat ni yang I dah jumpa jodoh I je. Siapa? You lah. Pula. Baju kat sini tak ada Ikmal. Dah lama Najlah punyalah banyak baju kat sini, tak ada pilihan kau. Macam mana? Warna maroon, dia nak warna maroon dan dress. Dress yang dress lah. Daripada atas ke bawah. Masalah sekarang ni dah tak ada pilihan dia. Kita pergi cari tempat lain lah. Kalau ada kontak je. Kontak dia punya awet yang boleh kontak. Najlah tu cantik. Pakai tu besok. Cantik lah maroon. Nampak santai, relax. Dia memang suka warna tu Ya. Dia sebelum ni dia macam tak confident pakai warna ni. Tapi sekarang sebab kerja macam so, aku cakap dengan dia warna maroon buat dia nampak pop up. So sekarang semua baju dia maroon dah beli. Tapi betul lah. Warna kulit dia nampak cerah. Betul. Nampak Itu memang warna favourite aku guys. Warna hitam, warna kelabu, warna coklat, warna maroon. Itu memang warna favourite aku. Adakah aku dan Harzan memang ditakdirkan bersama? Ya Allah. Betapa sayangnya Harzan dengan Najlah. Dia sampai siap jaga pintu depan ni. Dia risau. dia pula keluarkan budak barrel. Kalau tak ada budak barrel, dia ni. Dia kata kena pula keluar dengan budak barrel. Cepat kena fitnah. Budak barrel ni nampak muka pun dah jahat. Macam mana? Muka kau tak bercakap pun muka nampak jahat dah. Dia kalau dia tengah sedekah pun memang orang ingat dia nak mencuri. Ini pula nak beli stokin.
Aku beli macam ni banyak-banyak, aku akan make sure tak akan ada yang aku pakai seragam. Semua mesti akan dikacau-kacau kan. Aku tak kira. Dia memang suka pakai stokin lain-lain. Hari ni sebelah ada, sebelah tak ada. Macam tu pula kau pakai? Macam tu pun boleh? Sebab aku punya stokin sebelah je yang dah basuh, yang lain semua aku dah boleh pakai. So kiranya aku ada satu stokin, so aku pakai satu stokin. Dia kan kalau pakai stokin kan, okey satu ni. Ya. Dia tak akan pakai sepasang tu yang sama. Itu perangai dia. Kenapa kau ambil banyak? Harga dia murah RM10 satu sepasang. RM10 sepasang. Lepas tu kau ambil itu 1, 2, 3, 4, 5. RM50 lah untuk stokin. Tapi dapat 5 pasang. A person who always think has nothing to think except thoughts. Okay guys, so so apa? Mana mic aku lagi satu? Kita dah sampai TRX dah ni. Baik-baik saja, terus mengingatmu, memikir kamu. Besok memang hari last kita, hari farewell kita. Ya man. Apa yang kau nak cakap dekat orang luar sana, ataupun apa yang kau nak cakap tapi tak terluah kat sini secara ringkas? Jangan takut untuk mencuba. Kadang-kadang cubaan kita akan jadi bila kita terus mencuba dengan usaha. Dan akan menyala. Yes. Untuk kita terbang lebih tinggi, kita perlu mencuba dengan usaha. Itu saja. Terima kasih. Itu daripada kau lah. Ya. Ya Allah. Ni hari last kita. Betul? Nazila nak cakap apa-apa dekat kita orang ke, ataupun nak cakap apa-apa je secara ringkas untuk orang kat luar sana ke? Okey. Sebab esok kita dah last kan dekat batch 2 sementara. Betul, esok dah last. Sorry guys kalau saya cakap macam agak kacik sebab saya dah ngantuk. Nazila nak ucapkan terima kasih banyak dekat Hazai, Ikmano, dekat Budak Beres sebab dah selalu support Nazla, bantu Nazla, bagi semangat dekat Nazla. And Nazla harap kita walaupun dah habis batch 2 kita still boleh berkawan macam biasa. And then untuk orang dekat luar sana, jangan lupa still support kami berempat, okay? Jangan lupa kami berempat. And love you guys so much. I love you. Saya nak luahkan sikit perasaan saya terhadap semua talent batch 2 sementara 2025. Saya ada sikit tak puas hati sebab entahlah, baru dah nak ujung-ujung, baru nak bonding. Awal-awal kita tak sempat nak spend time. You busy semua shooting kan? Semua shoot itu, shoot ini, shoot semua ni. Shoot Tapi alhamdulillah, saya doakan semoga ukhuwah kita berkekalan sampai bila-bila. Semoga perkenalan kita yang sementara ni diingati untuk selamanya. Aku ada satu lagu. Lagu pula Mama ni. Ada satu lagu. Lagu apa pula? Bila yang tertulis untuk aku pun ada satu lagu. Sila. Bulan dan bintang bersinar berkelipat. Aku ada satu lagu juga. Aku ada lagu satu juga. Okey. Satu lagu juga. Okey. Bila Israel datang. Salam Baban dari Baban. Mantap. Itu je lah daripada kami AI Team Batch 2 sementara. Kami undur diri dulu. Dan selepas ni aku akan kembali kepada basic aku, iaitu aku akan mencari hantu dan buat konten aku macam biasalah. Aku ada lagu. Tak apa, semoga kita berjumpa lagi. Sorong papa tarik papan. Bye semua. Gimana ni? Oh dia nak pusing kau ni. Hai Rizal. Hai. Sebelah kau tumbuk muka kau balik perak sekejap lagi. Tak menyala hidup kau. Kena tak? Nyo. Asal aku seorang je. Okey. Nyo. Kan? Saya suka tempat-tempat macam ni.